Dah cakap cepat tu cepatlah. Apa yang susah sangat? Menyusahkan orang tahu nak kena tunggu kat bawah tu. Ish. Apa benda lah awak ni? Cuba fikir sikit pasal orang ni. Sekejap je kan, bukannya lama sangat pun. Sekejap. Setengah jam tu sekejap. Ha? Lagi dengan jam lagi. Cubalah fikir. Ish, nak kena make up. Awak tahu tak kalau awak make up tu cantik. Nanti awak cantik sangat. Ha, tak make up pun cantik. Bayangkan kalau awak make up. Ish, lagilah cantik. Aduh, dah lah baik. Aduh, dah lah caring makan saya. Kereta ni pun awak yang tolong bayarkan. Hai, macam mana awak? Ha? Nanti kalau keluar, saya bawa awak keluar. Nanti orang semua ada usah-usah awak. Tak adanya saya insecure. Ha? Dah saya tak boleh lah nak keluar dengan awak dah lepas ni. Macam mana? Sebab awak cantik sangat. Ha? Kalau orang tengok awak lah, saya kena halang lah. Tak boleh tengok. Macam mana? Aduh. Cuba fikir sikit perasaan saya. Ha? Tak fikir ke orang ada usah-usah awak? Orang tak usah saya? Ha? Dah macam Beauty and the Beast nanti. Tapi awak handsome juga. Tak, pasal awak lagi cantik. Sekarang ni awak nak marah saya ke? Awak nak puan saya ni sebenarnya? Marahlah, lambat. Cepat sikit lain kali. Aduh, lambat-lambat lepas tu cantik. Hai. Nak tahu awak. Lambat.